Aku betul-betul kan dah lama tak buat video untuk LC ni. Tengok motor aku pun dah betul-betul tak ada masa lah nak basuh ke apa-apa. So aku pun dah macam nak jaga lah motor ni Masalah kotor sangat ni. Ni pun dah teruk betul-betul condition dia. Jadi hari ni aku nak buat apa? Aku nak cuci rantai motor aku. Sebab aku ada kat workshop sekarang. Aku buat tempat kerja. Jadi aku nak cuci rantai aku bersih-bersih. Stay tune. Aku buka-buka rantai aku punya pin ni. Tengok korang tengok patah. Patutlah bunyi ketek. Mati-matilah aku ingat bearing hub. Bunyi bearing hub aku steady. Siul tu. So kena cari benda ni lah. Sebab rantai aku elok lagi. Jadi nak kena beli pin rantai. Sebab kan dekat workshop aku ada part cleaner ni, so aku boleh cuci rantai lah. So part rantai cuci rantai ni aku tak tunjuk lah ni rantai sebelum. Nanti aku ambil gambar selepas. Kita cuci dulu. Pak Lalang dah buka tu, cuci je tu semua. Cuci rantai-rantai, kawasan rantai-rantai ni semua. Aku dah cuci lah, takkan kau tunjuk ni benda senang je orang boleh buat. Tapi ni contoh lah, bersih. Macam ni. Okay, ni kau cuci bersih-bersih, kau degreaser semula apa yang patut lah, apa yang patut. Sekarang ni bersih kan, cantik kan, smart kan. Nampak rantai ni tahan lasak ni. Ni super special edition punya RKM ni. Ni tahan nak mampus Ni dah masuk tahun kedua babe aku pakai rantai ni. Gila rasak je tadi, nampak. Depan tak makan, belakang makan halus-halus je. Motor daily ni bukan motor parking motor daily babe. Kau tengok casing kau tahu ni motor daily kau. Lepas dah cuci, kau dah keringkan. Sekarang ni kita nak prime. Okay, prime lah. Dalam bahasa kampung dan juga mak rempit dia panggil letak minyak rantai. Okay, dalam bahasa aku prime sebab dia nak kena dua jenis minyak tau. Kau kena prime dia dulu, lepas tu baru kau letak grease untuk dia. Okay, kalau prime tak susah. Kalau untuk o-ring lah, kalau macam rantai kau bukan rantai o-ring, kau terus letak grease je. Tapi kalau kau rantai o-ring, kau kena pakai silicone spray. Nanti ni link aku letak dekat description lah kalau kau nak beli. So dia tak, silicone ni dia tak sama macam WD-40 tau. WD-40 tu dia untuk tahan daripada karat, tapi silicone ni dia untuk loop minyakkan o-ring tu. Okay, ni o-ring ni semua kecil-kecil ni dia nak kena ada minyak. Bila tak ada minyak tu jadi keras, jadi karat. Jadi kita letak silikon ni. Letak spray itu je, spray tapi kena buat 3 kali. Spray rata, biar kejap, spray rata lagi, biar kejap, spray rata lagi, biar kejap. Dah sekali baru kita letak grease. So aku nak prime dululah. Lepas kau dah letak silikon tu, kau kena grease ni. Ni yang penting ni. Kalau pakai spray tu tak tahan. Pakai ni. Kau sapu ni, terus kau lupakan 5-6 bulan. Sebab yang ni memang melokek. Ni memang melokek. Nampak? Bersih cantik kan? Bersih. Macam inilah rasa nak kasi rantai boleh pakai lama. Tapi kalau kau buat Grab tak boleh buat apa. Kalau Grab sebab motor memang selalu berjalan. Tapi kalau kau jenis macam aku kan, ada office kan, kita kerja daily, ulang-alik 60 km satu hari, boleh. Macam cara ni boleh. Mudah. Tapi aku nak restore motor ni, InsyaAllah lah. Nanti aku buat video lain. Okay, sekian. Itu saja. Macam mana nak jaga rantai, nak cuci rantai, nak jaga rantai. Okay, dalam masa yang sama, rantai RKM yang jenis special apa? Special edition ni memang tahan lasak. Memang tahan 2 tahun steady siul. Tapi itu lah, kita kena tukar apa? Yang tadi yang patah tu. Dah pasang kan? Ni kena tukar dia punya pin lah. Tukar pin dia. Mana pin dia? Mana pin dia? Kena tukar pin baru lah. Apa-apa pin tu kena check. Sekian ni masuk pin baru. Tu direction sebenarnya. Arah klip tu ke belakang, yang tu pergi forward. Ni cara pasang betul dia. Okay, macam tu saja untuk kali ni. Terima kasih banyak. Nak lama tak buat video. InsyaAllah aku buat video lama-lama sikit nanti Bye.